Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni saya nak tunjuk satu sistem income pasif menggunakan SIM kad Eastel. Sila tonton video ini sehingga habis supaya anda faham konsep sistem income pasif ini. SIM kad Eastel ni diasaskan oleh syarikat Anchor Communications Sdn Bhd dan baru dilancarkan pada 2 Mac 2026. Buat masa ni, mereka memperkenalkan SIM kad prepaid dulu. SIM kad Eastel ni menggunakan rangkaian U-Mobile. Model bisnes SIM kad Eastel ni mudah je. Pertama, guna SIM kad Eastel. Kedua, top up. Ketiga, perkenalkan SIM kad Eastel ni kepada orang lain. Anda akan dibayar komisen sehingga 3 level. Level 1 13%, level 2 3% dan level 3 8%. Komisen ini dibayar berdasarkan nilai top up. Tapi jangan risau, anda tak perlu jual top up pun. Bila dah daftar SIM kad, biarlah customer anda top up di mana-mana saja. Dia beli top up di tempat lain pun, tetap anda akan dapat komisen. Bila anda perkenalkan SIM kad kepada A adalah customer level 1 anda. Setiap kali A top up, anda akan dapat komisen top up sebanyak 13% daripada nilai top up tersebut. Selagi A menggunakan SIM kad Eastel, selama itulah income anda terus berjalan tanpa henti. Bila A dapat tahu anda dapat komisen 13% daripada nilai top up-nya, semestinya A pun nak juga income tu. A pun perkenalkan SIM kad Eastel kepada B adalah customer level 2 anda. Setiap kali B top up, A akan dapat komisen top up sebanyak 13%. Anda pula dapat 3%. Walaupun anda tak kenal pun siapa si B ni, B dapat tahu A dapat komisen 13% daripada nilai top up-nya, B pun nak juga income tu. Bila B perkenalkan SIM kad Eastel kepada C adalah customer level 3 anda. Setiap kali C top up, B akan dapat komisen top up sebanyak 13%. A pula dapat 3%. Dan yang seronoknya, anda tak pasal-pasal dapat 8%. Sangat menarik kerana HQ bayar komisen top up kepada anda sehingga 3 level. Sekarang mari kita lihat simulasi bagaimana sistem 10 boleh menggandakan income pasif anda tanpa perlu anda penat-penat menjual SIM kad kepada ramai customer. Kita andaikan semua customer anda top up RM50. Customer pada level 1 anda ada 10 orang. Setiap kali mereka top up, anda akan dapat komisen top up sebanyak RM65 di komisen level 1. Setiap customer anda di level 1 nak juga dapat komisen top up seperti anda. Ajarkan mereka masing-masing daftarkan 10 customer. Tak perlu banyak. Jadi, customer di level 2 anda sudah ada 100 orang. Setiap kali mereka top up, anda akan dapat komisen top up sebanyak RM150 di komisen level 2. Setiap customer anda di level 2 nak juga dapat komisen top up. Suruh customer level 1 anda ajarkan customer level 2 anda, masing-masing daftarkan 10 customer juga. Sekarang, customer di level 3 anda sudah ada 1000 orang. Setiap kali mereka top up, anda akan dapat komisen top up sebanyak RM4,000 di komisen level 3. Total, RM4,215 sebulan. Sangat menarik kerana customer di level 2 dan level 3, anda tidak cari pun. Tapi sistem 10 ini yang berjalan secara automatik. Ini adalah plan-plan data yang ada pada SIM kad Eastel iaitu plan EZ35, plan EZ50, plan EZ68 dan plan EZ98. SIM kad Eastel menawarkan data serendah 200GB sehingga 999GB. Begitu juga dengan hotspot, nilai data yang sama besar. Paling best, SIM kad Eastel menawarkan free roaming di 3 negara iaitu Thailand, Singapura dan Indonesia. Untuk rangkaian pula, pihak U-Mobile sedang giat menambah jumlah pencawang 4G dan 5G di seluruh negara bagi menampung jumlah pengguna yang kian bertambah. Apa yang saya nak tekankan di sini, SIM kad Eastel ni memang kuat dan padu. Mudah, murah dan berbaloi orang nak guna. Dengan sistem 10 ini, tak perlu penat menjual hari-hari. Cukuplah hanya perkenalkan SIM kad kepada 10 orang yang nak income macam anda. Ajarkan mereka sistem 10 ini. Kalau tak pandai bagi penerangan, bagi saja video ini kepada mereka. Biar video ini yang buat kerja untuk anda. Kalau faham,
WhatsApp orang yang perkenalkan SIM kad Istel ni kepada anda sekarang. Type, saya nak 11 keping SIM kad Istel.